Wahai Allah, aku buang dahan ni sebab dia ganggu laluan orang Islam. Satu. Dan yang keduanya, wahai Allah, aku buang dahan ini kerana Allah. Tak ada gambar yang diupload, tak ada status yang ditulis, tiada berita yang direkodkan, kerana Allah. Cerita yang macam ni ada lagi ratusan cerita. Tuan-tuan semua pernah dengar seorang pelacur bagi minum seekor anjing, kemudian Allah ampunkan pelacur tadi, akhirnya dia masuk syurga. Allah nak apa ni daripada kita ni? Apa yang Allah nak dari kita ni? Satu yang Allah nak, kita buat apa sahaja kerana Allah. Kamu derma 10 sen kerana Allah lebih bernilai daripada derma kamu 10 juta ringgit bukan kerana